Okey, tu nampak tu daytime running light yang saya bulatkan tu. Benda ni ada dekat Myvi 1.5H dengan AV. Dan nama pun daytime kan. So maknanya lampu ni dia akan hidup waktu siang aja. Cara nak hidupkan dia letak dekat auto lampu kita. Start engine, dia tak hidup lagi tau. Untuk siang saja tau, masa cahaya cerah tau. So bila kita lepas handbrake masuk gear D ke baru dia hidup tau. Tapi bila malam kalau dia auto, lampu utama tu hidup, daylight ni dia patut padam, dia tak boleh nyala dua-dua. Tetapi sekarang ni ramai yang pergi modified ke apa ke, daylight ni malam pun hidup tau. Lampu utama hidup, daylight pun hidup. Tak bagus tau sebenarnya, sebab daylight ni dia gunakan lampu LED yang terang, walaupun dia tak dapat menyuluh macam lampu utama bila malam, tapi dia terang. So kalau benda ni hidup waktu malam, dia akan menyilaukan orang yang datang dari depan kereta kita lah. So janganlah buat benda tu. Biar je lah lampu utama je hidup. Daylight tu dah nama pun daylight kan. Biar je lah dia hidup siang je. Malam biarlah dia padam, biarlah dia rehat. Kalau asyik nak hidup je. Tapi tak apalah, itu kereta kita. Masalahnya, dia akan menyilaukan orang bila waktu malam. Kesianlah kat orang lain kan. So jangan buatlah benda-benda macam itu. Tak cantik pun.